Ada pendedahan bahawa anak tiri kepada Datuk Seri Najib, Riza Aziz, dan anak dia sendiri, Ashman Najib, turut menaiki jet peribadi kerajaan dalam rangka lawatan Perdana Menteri ke China. Jadi saya nak follow up daripada jawapan yang bukan jawapan daripada menteri yang bukan menteri. Oleh kerana jawapan selama ini ialah dia mengikut peraturan dan ini entitlement, maka berkenaan dengan Riza Aziz dan Ashman Najib ini, saya nak tanya soalan-soalan berikut. Pertama, jika jet peribadi kerajaan adalah untuk kegunaan VVIP negara seperti yang diberikan di dalam jawapan bertulis, adakah ini bermakna selain daripada isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor yang sekarang ini satu dunia terima dia VVIP negara, selain daripada beliau, adakah kini anak dan anak tiri Perdana Menteri juga telah diiktiraf sebagai VVIP negara kerana mereka boleh menaiki jet peribadi kerajaan? Soalan kedua, assuming that they are not, dan saya rasa mereka bukanlah, mereka tidak termasuk senarai VVIP negara, apakah peraturan kerajaan mengenai penggunaan jet peribadi kerajaan? Siapa yang layak dan boleh menaiki jet peribadi kerajaan ini? Saya nak tahu secara terperinci setiap seorang yang boleh, adakah ahli parlimen seperti kami pun boleh menaiki jet peribadi ini? Dan soalan ketiga, jika Riza Aziz dan juga Ashman Najib ini bukan VVIP negara yang kami rasa mereka bukan, adakah mereka membayar kos menaiki jet peribadi itu sendiri? Berapa yang mereka bayar setakat ini setiap kali mereka menaiki jet peribadi kerajaan? Kerana peraturan-peraturan mengenai penggunaan jet peribadi di negara-negara lain adalah cukup jelas, iaitu ahli keluarga pemimpin tertinggi kerajaan yang menggunakan jet rasmi kerajaan perlu membayar kos yang sama dengan tiket penerbangan komersial setiap kali mereka menggunakan jet rasmi kerajaan. Sebab itu, saya pasti juga mereka tak bayar. Sebab itu saya ingin menuntut supaya Riza Aziz dan Ashman Najib membayar kembali kos yang sama dengan tiket penerbangan komersial setiap kali mereka menaiki jet peribadi kerajaan, termasuk yang terbaru yang mereka naik ke China. Paling kurang ini cara yang mudah yang kita boleh buat untuk dapat balik wang 1MDB yang telah digunakan oleh beliau untuk buat filem di Hollywood. Bayar balik semua equivalent tiket first class yang dia telah gunakan setiap kali dia gunakan jet peribadi ini. Saya tak tahu ini yang kantoi di China. Saya tak tahu berapa kali lagi dia telah pakai government private jets, because he is not entitled, and even if he is entitled, he still has to reimburse.